Rasulullah SAW kemudian bersabda, barang siapa mengucapkan istighfar ini pada hari itu dengan penuh keyakinan dan mati sebelum petang, maka dia termasuk menjadi ahli syurga. Dan apabila dia mengucapkannya waktu malam dengan keyakinan yang teguh dan mati pada waktu pagi, maka dia juga termasuk di kalangan ahli syurga. Tuan, syurga ialah benda yang tak ada kecewa di dalamnya. Syurga ialah benda yang tak ada kepenatan lagi bersama dengan. Syurga ialah satu benda yang bahagia. Sebab tu Syekhul Islam kata, perkara yang aku khawatir kepada seseorang dalam hidup ni, apabila dia tak dapat syurga atas dunia, takut-takut dekat akhirat nanti pun dia tak dapat syurga. Apa ramai orang yang kecewa, tak puas hati dalam hidup ni. Takut-takut dia punya tak puas hati, kecewa atas dunia ni, di akhirat nanti pun kerana sentiasa tak puas hati dengan Allah, di akhirat tak dapat syurga.